Jadi tuan-tuan, musuh Islam sangat sedar benda ni. Kerana apabila adanya sebuah daulah Islam, maka umat Islam menjadi kuat. Tuan-tuan bayangkan ketika adanya daulah Islam, maka darah umat Islam menjadi darah yang paling mahal dalam dunia. Apabila jatuhnya daulah Islam, maka bermulalah era darah umat Islam yang menjadi darah yang paling murah dalam dunia. Jutaan umat Islam dibunuh tanpa ada pembelaan. Tanpa ada pembelaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka sedar kekuatan umat Islam apabila tertegaknya sebuah daulah Islam. Jadi mereka perlu berhati-hati dalam isu ini supaya daulah Islam tidak ditegakkan. Bahkan kajian yang dibuat oleh NIC, National Intelligence Council, satu badan duduk di bawah CIA. Mungkin kita kata ni semua kajian Yahudi ni, kan? Tuan-tuan, kita jangan tolak terus kajian-kajian mereka. Kerana puak-puak ini golongan yang bukan sekadar dia punya kajian, dia bukan sekadar data dan statistik, mereka juga golongan yang mengkaji Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam satu hadis akhir zaman, Nabi kata la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudu min wara'il hajar wa syajar fayaqul hajar wa syajar ya Abdullah ya muslim hadha yahudiyyun min wara'i fata'ala faqtuluhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah satu ketika nanti orang Islam akan bunuh pokok Yahudi ini. Dan pada ketika itu Nabi kata pokok Yahudi ni mereka berlindung di sebalik pokok-pokok dan batu kerana mereka takut dan kalah pada ketika itu. Dan Nabi kata apabila berlindung, bila berlindung sebalik pokok-pokok akan kata ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, hadha yahudiyyun min wara'i fata'ala faqtuluhu, ni ada Yahudi belakangku, datang sini bunuh dia. Nabi kata illal gharqad, melainkan satu jenis pokok, nama pokok itu pokok gharqad. Nabi kata fa innahu min syajaril yahud, itulah pokok orang Yahudi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan Google dalam internet pokok gharqad, antara maklumat yang tuan-tuan bakal perolehi adalah pokok gharqad ini tuan-tuan ditanam secara berleluasa di seluruh Israel sekarang. Kerana mereka percaya pokok inilah yang akan menyelamatkan mereka satu ketika nanti.